Asyik-asyik silat je. Sukan hati saya lah. Sukan saya bukan sukan awak. Yang sakit pun badan saya, bukannya badan awak. Hobi pula hobi saya, bukannya hobi awak. Yang lawannya pula saya, bukannya awak. Yang training pula saya, bukan awak. Sekarang ni ramai kita tengok orang muda lebih suka daftar jiu-jitsu, mixed martial arts, karate ke apa semua kan. Tapi silat ni nampak macam kurang menonjol. Kadang-kadang memang kita tak tahu pun kewujudan silat tu macam mana. So persoalannya, silat ni sekadar sukan ke ataupun lebih daripada sukan ataupun ini hanyalah satu budaya. So untuk kita sembang pasal benda ni dengan lebih jelas, kita bersama dengan Puan Nurul Fazila binti Syafiee, Penolong Ketua Penerangan Wanita Cekap Persatuan Seni Silat Cekap Malaysia PSSN. Selamat datang. Terima kasih kerana bersama dengan My Campus Radio hari ni lah. Okey, untuk soalan pertama soalan awal yang saya nak tanya ni, saya ada mention lah dekat opening saya tadi kan. Yang ramai orang, tak kisah lelaki ke perempuan, dia lebih memilih jiu-jitsu. Tak pun mixed martial arts ke ataupun karate ke untuk jadi diorang punya martial arts lah yang diorang minat kan. So pada pandangan Puan, kenapa agaknya orang Malaysia, termasuk wanita, dia lebih yakin dengan sukan asing berbanding dengan sukan warisan kita sendiri? Okay, baik. Terima kasih. Pertama sekali saya nak cakap terima kasih kepada terutamanya My Campus Radio lah. Kerana sudi menjemput kami untuk berada dalam slot wanita dan silat katanya. Okay, wanita dan silat dan Alhamdulillah. Kepada soalan pertama tadi, kenapa ramai orang muda terutamanya lebih memilih kepada mixed martial art, katanya jiu-jitsu, karate ataupun orang kata yang famous lah, berbanding silat. Jadi pendapat saya lah kalau kita dapat lihat jiu-jitsu, karate ataupun MMA, terutamanya karate dengan taekwondo lah. So kalau kita dapat lihat kedua martial arts ni, kita boleh tengok mereka dapat orang kata yang kita kenali, yang kita dapat lihat, mereka ni berada di pentas Olimpik. So bila berada di pentas Olimpik ni, memang advantage dia orang senang kenal lah. Dan dia senang famous lah, kita tahu. Dan diorang juga ada peraturan yang mantap di pertandingan tersebut. Dan berbanding MMA pula, MMA siapa tak kenal Jojo kan. Betul. So kalau kita sebut je Jojo, mesti semua dah kenal kan. Jadi MMA sangat famous lah. Dia pandai menggunakan platform media masa untuk dikomersialkan. Tapi ini kurang menyebelahi kepada silat lah. Jadi konteks silat sebab akak pun belajar silat. Jadi boleh lah akak bahasa akak. Boleh. So kita nak rasa connection tu dekat. Tak nak aku bagi Puan segan pula kan. Okay. So kenapa tidak menyebelahi silat? Kerana untuk pengetahuan Alia, silat ini kita lebih kepada untuk seni membela diri. Jadi apabila kita sebut berkenaan membela diri, terutamanya khususnya silat cekak, sebab akak belajar silat cekak Malaysia. Jadi silat cekak ini umumnya sistem pendidikan dia adalah 99% menanti serangan dan 1% menyerang. Dan kenapa uniknya silat cekak ini adalah 99% menanti serangan tu adalah kerana untuk mendidik kita. Mendidik kita untuk menjadi sabar dan tidak cepat nak menceroboh. Jadi berbanding dengan seni bela diri asing, kebanyakannya kan banyak menyerang dulu. Kita memang jaranglah nampak ada yang berdiri lurus menanti serangan. Kita cuma menanti, kita tak menyerang lah. Ya, betul. Dan sebenarnya apabila kita menyerang tu, dia akan mendorong kita menjadi sifat agresif dan sifat kurang sabar lah. Dan yang paling teruk lagi adalah sifat ganas lah dan mudah untuk bergaduh. Jadi silat cekak ini alhamdulillah sepanjang saya belajar saya seronok, dan mungkin itulah sebabnya kita silat ni terikat dengan budaya dan kurang mendapat perhatian. Sebab anak muda kan suka benda-benda yang viral. Tapi saya percaya kalau anak-anak muda tahu keunikan yang ada dalam silat cekak ni, dan terutamanya silat cekak, diorang akan join. Faham. Okay, wow. First pun dah panjang tapi okey je, tapi tak masalah. Okey je. Kalau lebih bahasa betul. Boleh je. Okey, so untuk soalan kedua, Kak rasa apa yang ada dekat taekwondo ni, yang ada dekat karate, yang ada dekat jiu-jitsu, dekat MMA, yang tak ada dekat silat? Okey, yang tak ada dekat silat, seperti yang Kak maklumkan tadi lah, terutama silat cekak ataupun silat lah kita panggilan secara universalnya, kita kurang mendapat perhatian yang penuh lah sebab kita tak masuk Olimpik. So kita tak macam mixed martial art yang famous dekat ni, sebab diorang lebih kepada
untuk menunjukkan aksi pergaduhan kan. Tapi tidak kepada silat. Kerana kita silat bukan mementingkan famous, tapi kita belajar untuk Jaga diri. jaga diri, membela diri kan. Kita takut kalau ada ancaman. Tapi bukan untuk kita nak berlatih siapa yang hebat, siapa yang lemah. Itulah yang pada akak. Alright. So untuk soalan ketiga, Kak rasa silat ni ada masa depan tak? Sebab ramai anak muda terutama perempuan dia rasa macam tak ada connection dengan silat dengan zaman sekarang. So Kak rasa apa yang silat ni boleh buat untuk ada connection dengan generasi zaman sekarang? Generasi zaman sekarang tu maksudnya lebih kepada perempuan lah kan. Untuk kita konsep wanita dan silat kan hari ni. Berkenaan silat dan masa depan tu, saya cerita sedikit lah berkenaan berita terbaru yang ada dalam Silat Cekak. Di mana sebenarnya kalau untuk pengetahuan adik, Alia, dalam kelas silat sendiri sebenarnya kita ramai perempuan dan jurulatih kita pun ramai juga perempuan. Dan yang paling saya gembira untuk sharing satu info ni adalah saya gelar ni sebagai idola lah sebenarnya, sebab dia bukan setakat jurulatih wanita, tapi beliau juga telah dianugerahkan gelaran datuk. Seorang perempuan diberi gelaran datuk. Jadi ini bukan satu yang biasa pada kita kan. Selalu datuk untuk lelaki. Jadi pencapaian beliau ni membuatkan saya rasa menjawab pada soalan Alia, di mana silat ada masa depan tak? Kerana bukan setakat beliau aktif dalam bersilat, tapi beliau juga aktif dalam bidang pendidikan, iaitu beliau adalah salah seorang daripada ahli Suruhanjaya Pendidikan, which is memang tertinggi lah. Tetapi beliau juga aktif dalam menghadiri kelas silat, dan sumbangan beliau yang melayakkan untuk mendapat gelaran tu adalah beliau mengadakan bekerjasama untuk menubuhkan kelas silat cekak, terutamanya silat cekak Malaysia di Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih, which is membantu anak-anak ni daripada tak ada masa depan, kita bantu adakan silat jadi berani dan diorang ada masa depan, insyaAllah. Kemudian beliau yang saya sebutkan tadi adalah Datuk Seri Dr. Hajar Roziah. Kalau dalam dia punya jawatan dalam Wanita Cekak PSSM, beliau adalah salah seorang penasihat. Dan kita gelarkan dia Bonda Rozi lah, panggilan mesra dia. Dia seronok untuk kita panggil Bonda Rozi supaya dekat. Jadi memang anak-anak penuntut ni apabila melihat idola sebegitu, jadi memang kalau pada saya lah sebagai penuntut, kita pun seorang TP, kita memang sangat mengidolakan beliau. Macam mana dia menguruskan masa seorang ibu, kemudian beliau juga seorang isteri, kemudian seorang yang mempunyai jawatan dalam ahli Suruhanjaya Pendidikan. Jadi perkara tersebut kan saya rasa lebih yakin lah untuk orang kata silat ni ada masa depan kita. InsyaAllah ada. So PSSCM juga yang saya kagum adalah berkenaan wanita ni. PSSCM pernah menerima anugerah iaitu daripada Permaisuri Agong pada tahun 2016, iaitu kalau saya tak salah sebut anugerah itu adalah Outstanding Award in Empowering Women, which is anugerah ini mengiktiraf usaha PSSCM untuk membentuk wanita dalam silat cekak, dalam ilmu silat cekak tu sendiri. Besar tu award tu bukan mudah untuk kita terima kan. Betul. Dan hasilnya macam Alia ni lah. Okey, sebagai ahli silat cekak Malaysia. Alhamdulillah. Okey dah, kita beralih kepada soalan berkenaan pemakaian dan interaksi orang muda pula kan. Kalau tanya parents zaman sekarang, yang orang kata ibu bapa moden kan, ramai yang lebih suka hantar anak dia ke kelas MMA, kelas jiu-jitsu, kelas karate apa semua kan. Sebab dia katakan lebih open. Contohnya lelaki dengan perempuan boleh latih sama-sama kan, macam tu. Lepas tu silat ni pula kita dengar kan, kita sering di label terikat dengan agama, orang cakap kan macam tu. So macam mana nak jawab bila ada parents yang kata silat ni tak girl friendly lah, tak missing friendly lah. So apa pendapat Kak? Okay, faham. Okay, soalan tu lebih kepada kita nak menjawab kepada parents lah kan. Macam mana kita nak tarik minat dia untuk contoh kita nak cakap ibu bapa, masuklah anak kepada silat. So kalau nak katakan mix girl friendly dan mix friendly kan, sebenarnya dalam kelas latihan silat cekak sendiri, kita tak adalah nak kata lelaki asing, perempuan asing dalam kelas yang lain. Tapi tidak, sebenarnya dalam silat cekak Malaysia kita menggabungkan kelas, cumanya berbeza sparring mesti kita mewajibkan perempuan dan perempuan, lelaki dan lelaki. Tapi bila waktu rehat, kita bagilah diorang mingle around, maksudnya kita bagi mereka bergaul bersama dengan adanya pantauan daripada jurulatih ataupun tenaga pengajar yang ada. Jadinya saya rasa mungkin ibu bapa sebenarnya mereka belum mendapat pendedahan sebegini. Kita pun tak pernah adakan macam ibu bapa datang open day kelas kan, kelas silat kan, untuk mungkin saya rasa perkara itulah yang mungkin ibu bapa belum lagi mendapat pendedahan. Dan sebenarnya ada je mix friendly dengan girl friendly. Sebab kalau kita tengok acara-acara yang ada dalam silat cekak ni juga bukan sekadar bersilat saja, tapi kita juga ada anjurkan event-event besar
besar yang orang kata memang mix friendly lah. Betul. Kita tak bukan setakat kalau contohlah anak-anak muda tersebut belajar di kelas KL. Tapi kita boleh juga jumpa di kelas Perak sebab insya-Allah kita akan ada satu event yang sebagai contoh KWD tu kan. Kejuaraan wajah diri yang ada orang berkumpul bersama. Lepas situ lah kita boleh nampak dia sebenarnya bukanlah asing-asing kan. Betul. Cuma pendedahan yang pendedahan. Okey, faham. Bagi Puan secara praktikal kan. Puan pula tadi akak. Secara praktikal kan. Okey, baik. Kalau budak perempuan bersilat and ada part yang macam bergelut kan, wajar ke untuk asingkan lelaki dengan perempuan? Sebab kan kita nak tahu macam mana nak bergelut, nak mempertahankan diri dengan lelaki. So wajar ke kita asingkan dia orang? Okey, baik. Sebenarnya dalam silat cekak saya, dalam konteks silat cekak lah kan, khususnya silat cekak Malaysia ni, untuk dalam kelas silat memang latihan sparring kita adalah sesama jantina, lelaki dan wanita dan perempuan dan perempuan, lelaki dan lelaki. Jadi kita memang tak ada kita tak gabung lah berlatih dengan lelaki perempuan. Tetapi yang menariknya apabila penuntut habis belajar nanti, kita akan lalui satu ujian yang dinamakan ujian sijil rendah. So ujian sijil rendah ni adalah untuk kita memperoleh sijil lah untuk menandakan kita dah tamat belajar. Dan di situ barulah sepanjang kita belajar tu kita tak ada campurkan lelaki perempuan. Tapi di ujian sijil rendah tu barulah kita akan diuji macam mana kalau kita menerima ancaman daripada seorang lelaki. Dan itu bukan kita berlatih seorang diri ujian tu. Tapi di halayak ramai. Jadi tak ada masalah lah. So adalah macam mempertahankan diri daripada lelaki. Betul. Kita belajar juga macam mana kita nak menerima penumbuk daripada seorang lelaki. Macam itulah. Kemudian dalam silat cekak Malaysia juga ada dinamakan sebagai Lembaga Pelajaran dan Tata Tertib, di mana LPT ni lah kita tugaskan untuk menjaga iaitu mendisiplinkan kelas itu sendiri antara jurulatih dan penuntut supaya tidak ada isu yang berlaku lah. Untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan kelas tersebut lah. Maksudnya tak adalah benda tu nak tak ada isu lah orang kata kan. Tak ada lelaki perempuan. Betul. Boleh next silat sering dikaitkan dengan budaya Melayu yang utamakan kepimpinan lelaki kan. So tok guru apa semua yang jajar kita semuanya lelaki. Dan jarang ada wanita kan. So adakah sebab ini juga banyak ibu bapa yang kurang berminat untuk hantar anak perempuan diorang belajar silat? Sebab tengok ramai lelaki yang mendominasi kan. Okey, baik. Berkenaan perkara tersebut kita bercakap berkenaan ancaman lah. Ancaman ni dia tak mengira jantina kan. Betul. So dulu dah bahaya sekarang ni kan. Kita tengok lelaki bahaya, perempuan pun bahaya. Betul. Jadi sebenarnya dalam konteks tu mereka ada pandangan tersendiri masing-masing. Jadi pada saya ilmu bela diri ni sangat wajib dipelajari lah. Sangat dituntut, terutamanya kalau kita tahu silat ini ilmu bela diri dan juga menuntut kita untuk memenuhi maqasid syariah. So apa tu maqasid syariah? Maqasid syariah ni adalah 5 perkara utama yang dituntut oleh Allah SWT, iaitu pertama menjaga agama, lepas tu menjaga nyawa, menjaga akal, kemudian menjaga keturunan dan menjaga harta. So 5 perkara ni kalau difahamkan memang perkara yang sangat penting dan dia orang kata kalau ibu bapa ni tahu anak-anak perlu membela diri. Jadi saya rasa kalau mereka pun dapat pendedahan silat ini apa yang dibawa, apa matlamat yang dibawa oleh silat cekak sendiri, iaitu untuk memperkasakan budaya dan menjaga agama semua tu selari dengan maqasid syariah, saya pasti ibu bapa pasti cakna dan berminat untuk hantar. Mungkin sebab diorang tak tahu lagi. Pendedahan lah pada saya lah, lebih kepada pendedahan. Okey, untuk seterusnya apa yang persatuan boleh buat dalam masa 20 tahun kebelakangan ni untuk tarik untuk meningkatkan bilangan anak-anak perempuan untuk masuk silat? Okay, baik. Untuk menarik minat especially wanita, perempuan anak perempuan. Sebenarnya dalam konteks silat cekak sendiri, kita memang dah ramai ahli wanita kan. Dan terutamanya di kelas tunas, kelas remaja dan kelas dewasa. Jadi jurulatih ataupun penuntut sendiri memang ramai daripada kalangan wanita. Dan saya sukalah nak highlight ramai ahli wanita ni kerana dan rasa seronok anak-anak perempuan ni sebenarnya bila datang kelas mereka akan dapat orang kata figura sosok yang boleh diidolakan tau dalam kelas. Macam sebab apa saya highlightkan jurulatih wanita tu, sebab mereka bukan sekadar tenaga mengajar tapi mereka juga seorang ibu, isteri, seorang yang kita boleh orang kata nak luahan lah, macam mak kita kan. Kadang-kadang kita datang kelas. So sebab tu saya rasa berkenaan perempuan ni tak menjadi masalah dalam konteks silat cekak ni kerana memang ramai ahli wanita dan jurulatih ataupun tenaga pengajar pun ramai memang di kalangan wanita. So boleh je lah kalau 20 tahun kebelakangan ni boleh je lah nak tarik-tarik untuk 20 tahun kebelakangan ni memang silat cekak menggunakan platform media sosial lah untuk
untuk dekatlah rasa dengan anak muda kan. Jadi memang kita menggunakan platform TikTok, Facebook dengan Instagram lah untuk memasarkan silat cekak tu sendiri. Dan saya rasa dengan penggunaan AI sendiri kita boleh gabungkan promosi persembahan silat melalui AI mungkin. Tak pernah lagi orang buat. So saya rasa dalam masa 2 tahun tu insyaAllah boleh gunakan media betul lah untuk menarik lagi ramai Semua apa platform tu semua yang ramai anak muda tengah in kan, especially TikTok kan. Betul. Okay, next. Setengah ibu bapa sekarang ni kan masih anggap silat ni aktiviti lasak yang tak sesuai untuk anak perempuan, sebab macam dia kata boleh tarik benda-benda tak elok kan macam tu kan. So apa inisiatif yang Persatuan Silat jalankan untuk yakinkan diorang dan tarik lebih ramai pelajar perempuan? Okay, baik. Banyak soalan memang kita konteks perempuan kan. Betul. Jadi kita kena menyelami hati perempuan. Jadi kalau kita tengok gejala sosial yang membimbangkan ni, kita risau lah kan. Yang paling famous sekarang masalah bully lah kan. Masalah bully, masalah sosial, masalah disiplin. Jadi pada pendapat saya, hadirnya silat ni sebagai medium untuk mencegah segala gejala sosial dan segala masalah tu lah kan. Jadi dengan ilmu silat cekak ada ni, iaitu 90% menanti serangan, 1% menyerang. So saya rasa ilmu bela diri silat ni boleh dijadikan, silat cekak ni boleh dijadikan satu medium ataupun platform untuk parents pilih untuk anak mereka. Dan kenapa sesuai untuk perempuan yang saya katakan, kerana segala pergerakan silat cekak ni dia sangat mudah dan rintas. Dan yang uniknya, dia tak menggunakan kaki untuk menyerang. Sebab kalau kita lihat, bila kita menggunakan serangan menggunakan kaki ni, cenderung kita akan membahayakan diri. So benda ni sangat sesuai dengan fitrah perempuan yang lemah lembut kan, sopan kan. Jadi dalam konteks ilmu silat cekak ni memang sesuai lah untuk perempuan. Jadi kalau ibu bapa tahu ni, memang saya rasa memang confirm okay silat cekak. Sebab banyaknya daripada atas kan, bahagian atas kan. Betul. Next silat ni orang selalu debat sama ada nak tekankan budaya ke, nak tekankan agama ke, nak tekankan sukan ke kan. So bagi akak mana yang paling penting? Okay, so ada 3 konteks tadi, budaya, agama dengan sukan. Okay, baik. Apabila kita melihat konteks tersebut, jadi kita berbalik kepada soal asas lah. Kenapa kita belajar silat? Kita nak mempertahankan diri, nak membela diri, dan yang paling penting sekali adalah untuk menuntut kita jaga maqasid syariah kan. Iaitu menjaga agama, menjaga nyawa, akal, keturunan dan harta. So 5 perkara ini sangat penting dan dia pada saya memang sangat berkait rapat dengan budaya. Tetapi kita dengan agama dan budaya. Tapi saya tidak menolaklah sukan. Itu kerana kalau kita tengok sukan ni kan bahasa universal, orang mudah terima kan. Betul. Macam kalau kita tengok dekat sekolah sendiri kan. So sekolah sangat mudah menerima lah kalau silat itu dijadikan sukan. Anak-anak pun seronok nak masuk kan. Jadi ibu bapa pun mudah terima. Jadi saya kira ketiga-tiga ni perlu ada dalam konteks silat lah. So kita tak boleh tak membuang agama, tak membuang budaya ataupun sukan. So semua berkait rapat lah. Dan kalau konteks saya, mana yang lebih penting, semestinya kita sebagai orang Islam milih agama kan. So memang lagipun sekarang kan silat memang orang banyak perkenalkan sebagai sukan sebenarnya kan. Betul. Banyak orang yang famous kan, orang kenal cakap. So kita tak menolak benda tu. Vita Maraj pernah jadi Johan Silat Dunia hujung tahun lepas. Kalau silat ni buka peluang lebih luas kepada yang bukan Melayu, adakah itu boleh buat silat lebih dikenali di peringkat global? Yang tu saya setuju. Sebab kalau kita menyekat hanya Melayu sahaja yang belajar, mungkin memang terhad kepada Melayu lah. Dan dalam silat cekak sendiri memang kita terbuka sahaja Melayu. Malahan sekarang ni di UiTM Puncak Alam, kita ada terdapat seorang pelajar yang beragama Kristian lah yang sedang belajar silat cekak. Dan ini silat cekak membuka kepada siapa yang nak belajar. Bukan terhad kepada Melayu sahaja. Okay, sekarang kita masuk bab yang selalu orang curious kan, perempuan dengan silat. So kalau persatuan-persatuan silat di Malaysia jadi lebih mesra wanita, contohnya dengan ada jurulatih perempuan, ada program khas ataupun latihan lebih fleksibel dan suasana yang lebih selesa, adakah ketua-ketua persatuan boleh terima perubahan macam ni? Panas soalan ni. Kalau saya salah jawab ni, apa lah. Okey, dalam Persatuan Seni Silat Cekak Malaysia lah khususnya, silat cekak sangat membuka seluas-luasnya. Tak kira jantina untuk lelaki atau wanita untuk memajukan silat cekak itu sendiri. Dan bukti yang kita dapat lihat pada tahun 2018, kalau tak salah saya, silat cekak telah
menghantar seorang wanita bersama kumpulan 5 orang ahli kumpulannya untuk membentangkan kertas kerja mengenai pelajaran silat ni, iaitu ke global, iaitu di Toronto, Canada tak salah saya, pada tahun 2018. Dan yang menariknya sekali, mereka pulang dengan kejayaan. Mereka memperoleh pingat emas di dalam invention innovation tak salah saya, competition di sana. Dan ini membuktikan silat cekak memang tidak menghalang wanita untuk memajukan silat cekak sendirilah. Dan silat cekak juga telah mewujudkan satu biro yang kita panggil Biro Wanita Cekak, Persatuan Seni Silat Cekak Malaysia, yang khususnya untuk diwujudkan untuk mengadakan aktiviti yang berkait rapat dengan wanita, yang orang kata dekatlah dengan naluri mereka. Sebagai contoh, Family Day retreat, baru-baru ni retreat kan, untuk khusus untuk golongan wanita sahaja yang ada dalam silat. Dan saya lupa nak sebut yang ke Toronto tu, iaitu Dr. Gazira. Yang uniknya, yang saya suka nak highlight berkenaan Dr. Gazira ni, beliau memperoleh PhD melalui kajian dalam silat cekak tau. Saya tak ingat nama paper dia panjang lah, tapi berkenaan biomechanical 3D dalam silat cekak tu. Dia study pergerakan 3D. Benda tu besar tu. Dan dia tak ada rujukan tau, sebab benda tu first time dia buat. Dan dia memang cari sendiri, research sendiri lah untuk kajian tu. Dan beliau dianugerahkan doktorate di UiTM. Kemudian yang menariknya yang saya kata tadi lah, silat cekak memang tidak menyekat. Ketua-ketua pimpinan silat cekak memang membuka luas. Dan pada tahun lepas juga pernah diadakan simposium peringkat kebangsaan, iaitu kerjasama antara Persatuan Seni Silat Cekak Malaysia dan Biro Wanita Cekak PSCM. Dan pengarah program itu sendiri adalah seorang wanita. Membuat program kebangsaan di seluruh negara. Join pada program tersebut lah, simposium kebangsaan kan. Simposium ni kan menjemput seluruh ahli PSCM, khususnya untuk ada yang membentangkan kajian ilmiah, dan ada juga sesi forum macam tu lah. Kawan kita orang juga tu, dia unit pendidikan. Saya up lah sikit nama dia, Puan Syazmi. Okay. Last question. Adakah silat perlu ubah gaya jadi lebih lifestyle oriented ataupun lebih santai, supaya perempuan ni tak rasa benda tu jadi silat ni keras untuk join kan? Dia rasa fun je untuk join. Okay, baik. Yelah, saya pun faham muda kan. Kita nak datang mesti nak seronok kan. Okay. Jadi berbalik kepada tujuan asal yang saya sebutkan tadi, kita nak belajar silat untuk apa? Sebab silat ni lebih kepada untuk menjaga diri. Menjaga diri daripada apa? So daripada ancaman, daripada musuh. Contoh kita jalan sorang-sorang, kita risau kan kita jalan sorang-sorang. Jadi kalau kita belajar ilmu bela diri, at least adalah sikit persediaan kita. Macam mana kita nak menghadapi musuh kan? Jadi untuk katakan fun ataupun lebih lifestyle oriented ni kan, sebenarnya untuk dalam konteks silat ni, saya rasa bila kita dikaitkan dengan maqasid syariah, dia lebih kepada perlukan orang kata kesungguhan dalam mempelajari silat tu. Kalau kata nak fun tu, insyaAllah kita ada juga adakan event-event yang fun. Macam saya sebutkan tadi kan, kejuaraan wajah diri. Kemudian ada juga bual bicara wanita, cakap wanita dan kejaya. So fun oriented tu kita boleh dapat di program lain, tapi dalam silat. Tapi untuk kelas silat, kita perlukan ketekunan dan kesungguhan. So kalau kita nak fun, insyaAllah lah ada. Cumanya di dalam silat tu sendiri kita perlu lebih orang kata tekun lah, dan kita orang kata bersungguh-sungguh sedikit lah. Sebab kita nak belajar ilmu bela diri ni, nak menjaga agama, menjaga nyawa, akal kan, dan sebagainya. Kemudian kata dalam seni bela diri ni yang saya katakan lebih sesuai pada perempuan, kerana satu, kita tak menggunakan kaki kan untuk menyerang. Dia lebih kepada sesuai kepada perempuan, kerana tak menggunakan kekerasan dan kekuatan fizikal sahaja. Dia lebih kepada seni, namanya pun seni silat kan. Jadi kesenian dan gerakan yang halus orang kata, dan penuh berseni. Jadi ini memenuhi tuntutan sebenarnya dalam surah Al-Anfal lah, ayat 60, iaitu yang memerlukan kita untuk membuat persediaan, menjaga diri. Jadi kalau pada akak, kalau orang kata silat tu sesuai tak dengan perempuan, insyaAllah memang sangat sesuai untuk golongan wanita, kerana dia pergerakan silatnya mudah dan ringkas.
ke? Dah last dah. Dah habis dah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Harap memenuhi Boleh. permintaan jawapan. Betul memenuhi. Okay, so wanita dalam silat bukan sekadar hiasan tapi pejuang sebenar. Lembut atau keras, semua tu cuma persepsi. Silat bukan pasal jantina tapi pasal maruah, disiplin dan keberanian. Betul kan? Betul, berani yang paling penting. Betul. So wanita dalam silat juga bukan sekadar penonton tapi pejuang. Soalnya sampai bila nak sekat mereka daripada berdiri sama tinggi dengan lelaki. Okay, jadi terima kasih kepada Puan Nurul Fazila. Semoga Terima kasih juga untuk kami. Betul, boleh. Saya minta maaf kalau ada terkurang. Tak Yang adalah. baik Okey daripada je semua. Allah, yang kurang daripada saya. InsyaAllah. Dan diharapkan semoga lepas ni lebih ramai lah yang buka mata dan bagi peluang pasal silat ni lah kan untuk diorang join. So sehingga kita berjumpa lagi di episod seterusnya. Jangan lupa like, share and subscribe. Terima kasih kerana menonton dan Assalamualaikum. Hanya di My Campus Radio. Jom berubah bersama.